Dan salam satu Malaysia. Songket dipakai segaklah tuan, pasaknya agung sendi berjuang. Berkampung kita satu tujuan, perpaduan disanjung, debat dijulang. Untuk itu saya menjemput kedua pasukan untuk naik ke pentas mengambil tempat bagi memulakan sesi pertandingan. Dipersilakan. Saya juga ingin menyebut para panel hakim untuk mengambil tempat di meja penghakiman. Silakan. Negeri Perak bergurung ganang di UTP Tronoh, sejarah bersemi. Yang Berhormat Menteri sudi bertandang bertambah meriah pertandingan ini. Semoga Yang Berhormat Menteri sudi hadir memeriahkan pertandingan akhir. Terbang sekawan burung merpati, lambang perpaduan negara merdeka. Moga Yang Berhormat Menteri terus dirahmati membina bangsa mulia perkasa. Baik, bertemu kita di pertandingan akhir debat perpaduan antara institusi pengajian tinggi IPT 2011 dan kedua-dua pasukan telah mengambil tempat, begitu juga para panel hakim. Pertandingan ini mempertemukan dua pasukan yang sudah terang lagi bersepuluh. Anak Cina memasang lukah dipasang di Tanjung Hilir. Pasukan debat segak melangkah marah menuju pertandingan akhir. Dari Shah Alam datang bertandang hendak mengusik orang Tronoh. UiTM dan UTP bakal berperang menguji minda ilmu yang bertindak selaku pasukan kerajaan adalah mesti teknologi Petronas. Manakala pembangkang yang cuba mengusik sarang tebuan adalah daripada Universiti Teknologi Mara. Dan sebelum itu saya ingin memberi laluan kepada pendebat-pendebat untuk menguji pembesar suara. Sila perkenalkan diri anda bermula daripada pendebat yang pertama. Silakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Ibrahim Muiz bin Hamidin, pelajar jurusan Petroleum Geoscience. Terima kasih. Apabila suaranya jelas. Pendapat yang kedua, silakan. Salam satu Malaysia, saya Juni Arwin Barat, pelajar kejuruteraan Petroleum, Universiti Teknologi Petroleum. Terima kasih. Dan pendapat yang ketiga, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama Muhammad Syafiq bin Samsudin, jurusan Electrical Electronic Engineering. Tiga orangnya. Baik, kita balik di meja pembangkang. Silakan pendapat pertama memperkenalkan suara. Suara anda madu ataupun tidak? Saya Siti Nur Zamzam bin Muhammad Nur dari UiTM, pelajar matematik lulusan. Pertama, pendapat yang kedua, silakan. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Mastura binti Arbin, berasal dari Sandakan Sabah, pelajar UiTM, pelajar ijazah analisis kimia. Terima kasih. Orang kimia juga menyediakan isu-isu perpaduan. Dan pendapat yang ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Musa, pelajar jurusan Undang-Undang Universiti Teknologi. Terima kasih. Suaranya perlahan, malu-malu kerana ditemani oleh dua darah jelita. Baiklah tuan-tuan, minta ubat diberi ubat, dalam ubat ada penawarnya. Minta debat diberi debat, dalam debat ada isinya. Sebelum kita memulakan majlis, saya ingin memperingati pendebat-pendebat mengenai peraturan masa. Setiap debat diperuntukkan 7 minit untuk berujar. Loceng pertama akan dibunyikan tanda masa untuk izin laluan. Cukup dengar. Loceng kedua akan dibunyikan untuk memalukan pendebat mempunyai 1 minit lagi dan tamat juga waktu izin laluan. Silakan. Lebih hebat. Dan loceng ketiga akan dibunyikan 2 kali tanda tamat masa perdebatan. Dan pada pendebat-pendebat yang melanggar masa 30 saat 3 dengan loceng menandakan anda telah melebihi 30 saat. Yang ketiga tu dia perlahan sikit. Baiklah, yang menjadi petugas menjaga masa menemani saya di pentas ini adalah adik Syafarina binti Ahmad Tirmizi, program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam,
dan juga adik Nur Liana binti Muhammad Nur Rosli, Program Sarjana Muda Sistem Maklumat Perniagaan. Saya percaya kedua-duanya akan patuh pada masa. Baik, sebelum itu kita ingin memperkenalkan para panel hakim yang akan bertugas menghadiri pertandingan pada hari ini. Yang pertama, Dr. Yasmin Hui Beng Hui, bertindak selaku Ketua Hakim. Secara kanan, Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah, juga merupakan hakim kelas tertinggi Madu. Hakim kita yang kedua, Encik Abdul Nasir bin Razali, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Hakim kita yang ketiga, Profesor Madya Dr. Lim Suiti, Pensyarah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Bagi sebagai penulis dan diplomat puisi sebentar tadi, hebat orangnya. Hakim kita yang keempat, Tuan Syed Munawar Syed Muhammad Mustaq, Pengarah Urusan Minda Mulus dan Berhad, seorang yang aktif sebagai pengacara dan pendidik media. Selalu kita lihat di acara-acara dalam televisyen. Hakim kita yang kelima, Profesor Madya Dr. Tatiana Denisova, Profesor Madya di Akademi Pengajian Islam Muslim Melaya. Saya mendapat belum, beliau baru saja kembali daripada negaranya, Moskow, Rusia. Baik, hakim kita yang keenam, Profesor Dr. Suresh Kumar, Profesor di Fakulti Perubatan Muslim Melaya, bagi aktif dalam NGO. Dan hakim kita yang terakhir, Ustaz Abdul Manan bin Haji Ismail, Pensyarah Kanan Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga merupakan hakim kelas tertinggi Madu. Pendayung sudah di tangan, daun pintu sudah ditutup, yang dijemput sudah pun datang, pen dan kertas dah sedia untuk menari, hakim dan berdebat juga dah sedia. Mulai pertengahan kita mulakan dengan usul yang diberikan kepada saya. Demokrasi kini semakin mantap. Untuk itu saya jemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengutamakan usul. Silakan. Cubaan suara. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan dan Dipertua, rakan-rakan seperjuangan perwakilan kerajaan Pakatan Pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat, warga dewan yang saya muliakan, Assalamualaikum dan selamat bersidang saya ucapkan buat anda semua. Tuan yang diperdewan, hari ini kita bersidang sekali lagi berkaitan dengan usul demokrasi kini semakin mantap. Justru Tuan yang diperdewan bertindak selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mohon keizinan untuk saya mentakrifkan segenap frasa yang terdapat dalam usul perdebatan hari ini agar ianya boleh diikat membentuk satu konseptual perdebatan. Pertama sekali, apakah yang boleh saya fahamkan kepada anda semua berkaitan dengan demokrasi? Demokrasi sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno, yang mana demokrasi terdiri daripada dua patah kata, yakni demos dan kratos, yang artinya pemerintah dan rakyat. Dan teori klasik demokrasi menurut ahli falsafah Plato, demokrasi merujuk kepada kedudukan rakyat yang harus diutamakan dalam pemerintahan, yakni sesebuah kerajaan haruslah mengutamakan rakyat dalam pemerintahan. Tuan yang diperdewan, namun bila kita bercakap tentang frasa demokrasi kini, kami melihat perkara ini sebenarnya selari dengan slogan Satu Malaysia, yakni rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tuan yang diperdewan, maka skop perbincangan kita pada hari ini akan berlegar tentang segala apa yang terkandung dan dilaksanakan di bawah gagasan Satu Malaysia yang merangkumi tiga aspek penting. Yang pertama ekonomi, yang kedua politik, dan yang ketiga sosial. Tuan yang diperdewan, justru penilaian kita pada hari ini akan berteraskan kepada tindakan kerajaan Malaysia dalam mengutamakan hak rakyat. Tuan yang dipertua, rasional kami ingin berbincang dari aspek dalam negara kita kerana kami mahukan perdebatan hari ini berlangsung secara berfokus kerana wujud perbezaan
perbezaan sistem pemerintahan dalam sesebuah negara Tuan dan Dipertua Dewan. Itu dari aspek demokrasi kini yang harus dipersetujui oleh pihak kerajaan maupun pembangkang. Frasa kedua perdebatan yang menjadi kontroversi dalam perdebatan hari ini adalah frasa semakin mantap. Saya suka untuk menceritakan terlebih dahulu situasi demokrasi di negara kita, negara Malaysia. Isunya adalah suara rakyat tidak didengari oleh pihak kerajaan sehingga menyebabkan berlakunya tsunami politik pada pilihan raya umum yang ke-12 pada tahun 2008 apabila Barisan Nasional tidak lagi memenangi undi majoriti sebanyak 2/3 Dewan Tuan dan Dipertua Dewan. Saat inilah kita katakan sebagai demokrasi di negara kita mantap kerana rakyat sudah mula bersuara menuntut hak mereka diutamakan. Disebabkan perkara inilah Tuan dan Dipertua Dewan, kerajaan mula menyedari dan memperkenalkan konsep gagasan Satu Malaysia dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Justru persoalannya bagaimanakah demokrasi kini semakin mantap? Kami katakan kepada anda, apabila wujud keterbukaan kerajaan dan pelaksanaan dasar-dasar yang mengutamakan rakyat di bawah gagasan Satu Malaysia, maka sekiranya kami berjaya untuk membuktikan keterbukaan kerajaan dan mengutamakan rakyat, maka benarlah demokrasi kini semakin mantap. Ini kes perjuangan pihak kerajaan. Justru sekiranya pihak pembangkang pada hari ini berhasrat untuk menjadikan kes bertembung, mereka perlu menafikan kes kami dengan menceritakan kepada kita keterbukaan kerajaan selepas tsunami politik tidak pun berlaku bagi membuktikan bahawa demokrasi kini tidak semakin mantap. Itu kes yang harus dibawa oleh pihak pembangkang. Maka saya selaku yang pertama akan berhujah dari aspek ekonomi, yang kedua akan membawakan dua lagi bingkisan idea berkaitan dengan politik dan juga sosial, yang ketiga saya seperti biasa akan menelan segala hujah yang dilontarkan oleh pihak pembangkang. Celahan pertama, pemahaman demokrasi anda ada dua, iaitu pemerintah dan juga rakyat. Jadi mengapa anda hanya menilai ketukan kepada kerajaan saja, ketukan kepada masyarakat bagaimana? Pada hari ini kita menilai dari aspek tindakan kerajaan yang mengutamakan rakyat. Inilah prinsip demokrasi. Tuan dan Dipertua Dewan, saya tidak mahu membuang masa biarpun mereka sudah gelabah. Biasa berhujah dari aspek yang pertama, bercerita dari aspek ekonomi Tuan dan Dipertua Dewan. Dalam aspek ekonomi ini, saya akan menceritakan bagaimana sebelum gagasan Satu Malaysia diperkenalkan, saya akan ceritakan tentang suara rakyat berkaitan dengan isu-isu ekonomi seringkali tidak diendahkan oleh kerajaan, menyebabkan berlakunya tsunami politik ketika pilihan raya umum yang ke-12 pada tahun 2008. Mari kita teliti ceritanya ataupun kronologi penceritaan. Pertama, kita melihat pada Mei 2006, kaum Cina melalui 21 NGO yang memperjuangkan kebajikan kaum Cina telah membuat satu memorandum yang dihantar kepada Malaysian Chinese Association MCA menuntut keadilan ekonomi kerana peruntukan hak istimewa Bumiputera di bawah perkara 153 dikatakan bersifat berat sebelah Tuan dan Dipertua Dewan dan mereka menuntut keadilan dalam ekonomi. Begitu juga dengan kaum India Tuan dan Dipertua. Ketika Perhimpunan Pemuda MIC pada tahun 2006, kaum India turut menuntut keadilan dalam ekonominya dengan menuntut hak kesamarataan dalam pengagihan ekonomi di dalam negara kita. Dan kemuncak tuntutan daripada kaum India kita boleh melihat apabila berlakunya demonstrasi daripada kumpulan hendak yang menuntut hak kesamarataan ekonomi Tuan dan Dipertua. Namun perkara ini langsung tidak diendahkan oleh pihak kerajaan pada ketika itu, menyebabkan pada pilihan raya umum 2008 MCA telah kehilangan sebanyak 51.6 kerusi parlimen dan MSC telah hilang sebanyak 67% kerusi parlimen Tuan dan Dipertua Dewan. Perkara inilah yang menggambarkan bagaimana rakyat sudah membangkit menjadikan demokrasi mantap. Namun pada hari ini keadaan semakin mantap apabila kita memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Kita sebenarnya telah mewujudkan keadilan ekonomi apabila Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun memperkenalkan konsep liberalisasi ekonomi dengan kaedah pertama menghapuskan 30% ekuiti orang Melayu dalam 27 sektor ekonomi. Yang kedua, pemberian tender Satu Malaysia dan saham Satu Malaysia yang berteraskan kepada prinsip meritokrasi, yakni berasaskan kepada kelayakan, bukan lagi bersifat sebelah sebelah. Maksudnya pada hari ini, apa yang saya ceritakan kepada anda, kerajaan sudah memberikan keadilan dalam ekonomi seperti yang dituntut oleh kaum Cina dan juga kaum India. Maksudnya apa? Kerajaan sudah
akan mengutamakan rakyat di Pertuan Dewan. Maksudnya benarlah selepas gagasan Satu Malaysia, demokrasi kini semakin mantap. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Muhammad Imran Muiz bin Abidin, anak kelahiran Kelantan ini, mengambil kursus atau program Petroleum Geoscience. Hobi beliau adalah bermain badminton. Makanan kegemaran beliau adalah roti canai. Bila ditanya, beliau menanti memakai pakaian kujambi dan bermimpi-mimpi bernari-nari bersama dengan Kajol dalam filem Kos-Kos Matahari. Nama lain beliau adalah Salman Khan. Itulah pendapat pertama di UTP. Balik kita beralih ke meja pembangkang. Saya jemput Yang Berhormat Ketua Bangkang untuk memulakan hujah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan yang diraikan, perwakilan pembangkang yang dihormati, serta seluruh warga Dewan yang saya muliakan. Chow Shang Hao ingin mengongsi kepelbagaian bahasa daripada kaum Cina. Selamat pagi kepada anda semua. Tuan Yang di-Pertua Dewan serta seluruh masyarakat yang sudi untuk bersidang, saya mendoakan semoga pertemuan kali ini dapat memupuk rasa kesederhanaan serta mengikat keagraban dalam meraikan kepelbagaian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum memulakan rentak bangkangan, pertama sekali Tuan Yang di-Pertua, moleklah kiranya saya menganalisis kembali ketika cadangan seorang Perdana Menteri masuk ke dalam Dewan dengan usul demokrasi kini semakin mantap. Tuan Yang di-Pertua Dewan, frasa demokrasi kami setuju penuh untuk berbicara tentang bagaimana hubungan kerajaan dan juga masyarakat. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pun begitu timbul persoalan dalam perdebatan hari ini. Adakah penilaian perwakilan kerajaan ini setakat Tuan Yang di-Pertua Dewan bagaimana tindakan kerajaan sahaja dalam memenuhi keperluan masyarakat? Sepatutnya bila kita berbicara soal demokrasi, Tuan Yang di-Pertua Dewan, menurut D. Robertson, Tuan Yang di-Pertua Dewan memang memerlukan hubungan duhala kerajaan dan masyarakat. Maka apa yang berlaku ketika ini adalah contohnya kerajaan memperkenalkan sistem yang cukup baik ataupun adil, pun begitu mestilah dihormati oleh masyarakat, iaitu masyarakat yang menjadi penggerak kepada peranan atau mekanisme yang diperkenalkan oleh kerajaan. Bukan setakat kita membaca apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan, sebab kita telah sedang berbincang soal demokrasi, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah kedua, ketika mereka sibuk untuk membentangkan kepada seluruh warga Dewan apakah demokrasi kini, mereka tertinggal satu frasa. Saya yakin anda semua juga tahu, iaitu definisi mantap, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mantap mengikut rujukan Kamus Dewan merujuk kepada kuat ataupun stabil. Maka semakin mantap dalam proses menstabilkan lagi sesuatu perkara takrifannya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun di dalam keseluruhan hujah mereka, fasa pertama, apakah mantap yang telah dibuktikan? Terus mereka membuktikan semakin mantap sahaja tiba-tiba warga Dewan semua. Ini masalah kedua mereka. Ketiga, Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka terlupa untuk berbincang bagaimana kalau ada peranan kerajaan, maka kita perlu menunjukkan apakah sokongan ataupun gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan hubungan yang harmonis bersama-sama. Barulah kita dapat mewujudkan perpaduan. Kalau hari ini kerajaan sahaja yang membuat tindakan, contohnya, pun begitu tidak ada pengamalan ataupun tindakan daripada masyarakat, adakah sesebuah negara itu dianggap sebagai mewujudkan demokrasi yang semakin mantap, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Maka selaku Ketua Pembangkang, kes di Kabinet Pembangkang begini, warga Dewan semua, kami akan membuktikan demokrasi kini
warga dewan sebab apa? Tidak pun wujud hubungan yang harmonis dalam pembentukan demokrasi Malaysia. Semudah itu sahaja. Yang kedua, sila duduk salin ke semua soalan saya. Anda perlu jawab sebentar lagi. Ia celahan dari anda. Yang berhormat, soalan saya, bagaimana anda boleh mengatakan tindakan kerajaan adalah salah kerana tindakan kerajaan adalah mengutamakan rakyat? Maksudnya masih lagi dua hala. Kami tidak memencilkan atau menghina kerajaan. Kami kata memang kerajaan berperanan untuk membuat sesuatu mekanisme untuk masyarakat. Pun begitu, penilaian demokrasi juga perlu melibatkan bagaimana tindakan masyarakat dalam menghormati tindakan kerajaan. Baru kita namakan dua hala warga dewan yang dimuliakan. Baiklah, memulakan rentak bangkangan. Selaku yang pertama, saya akan berhujah di bawah aspek sistem pilihan raya yang adil. Yang kedua, gadis dari etnik Sungai yang berpakaian hijau ini akan berhujah kepada seluruh warga dewan tentang hak asasi. Hujah pertama dari Kabinet Kerajaan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, baiklah, dalam sistem demokrasi kita memang kerajaan negara kita, Tuan Yang di-Pertua Dewan telah melakukan yang terbaik. Contohnya, melalui Suruhanjaya Pilihan Raya dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara telah mengadakan kemaskinan senarai penduduk setiap kawasan pilihan raya untuk meminimalkan masalah pengundi yang telah meninggal dunia dan memastikan nombor kad pengenalan mereka dihapuskan terus, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, apa yang berlaku hari ini menunjukkan keadaan yang tidak mantap apabila Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalaulah kerajaan sahaja yang memperkenalkan sistem yang baik, bagaimana dengan gerakan dan tindakan masyarakat negara kita? Saya tunjukkan contoh yang pertama kepada anda semua. Ketika pilihan raya kecil Bukit Selambau tahun 2009 diperkenalkan, selepas jam 12.30 malam, Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebuah bas bernombor pendaftaran KBY 2359 yang dinaiki orang awam membawa pengundi-pengundi hantu ditahan oleh skuad AMK di Kuala Sin. Tuan Yang di-Pertua Dewan menunjukkan ketika sistem atau penggagasan Satu Malaysia yang menerapkan agar masyarakat menerima apa yang telah dilakukan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, apa yang mereka lakukan? Masih tidak mengangkat konsep penerimaan ini. Akhirnya Tuan Yang di-Pertua Dewan tidak berselaras dengan tindakan kerajaan. Mereka membentuk pengundi hantu. Adakah ini menunjukkan keadaan demokrasi Malaysia semakin mantap? Kami kekal katakan tidak. Hujah kedua Pak warga dewan semua, Tuan Yang di-Pertua Dewan melalui kerjasama antara Suruhan Pilihan Raya dengan Jabatan Pendaftaran Negara juga bersama Jabatan Perumahan dan juga pejabat daerah, yang mana Tuan Yang di-Pertua Dewan mahu menghapuskan pengundi-pengundi yang mempunyai dua alamat. Pun begitu, Tuan Yang di-Pertua Dewan, ini tidak dilakukan oleh masyarakat negara kita, sehingga 35% daripada semua pengundi ini masih mempunyai dua alamat. Contohnya di dalam kes yang berlaku melalui Asia Osman dan juga Daud Muhammad, Tuan Yang di-Pertua Dewan yang mengundi di Dun Bemban, Parlimen Jasin, juga di Dun Asahan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka rangkuman kes perwakilan pembangkang, kalau mahu membuktikan keadaan mantap, perlulah kedua-dua komponen ini bergerak dalam memajukan negara. Perpaduan barulah dapat dibentuk warga dewan. Mohon untuk membangkang usul perdebatan. Terima kasih diucapkan kepada DCT Nur Zafila binti Muhammad Nur, berasal dari Negeri Kedah, Darul Aman. Khusus pengajian beliau adalah matematik pengurusan. Hobi beliau adalah suka mengusik orang. Makanan kegemaran laksa Penang. Tapi hari ini beliau memilih memakai pakaian pujami wanita sebagai strategik untuk mengusik pendebat pertama UTP. Saya rasa kedua-dua pendebat ini selepas ini boleh berlari-lari di tepi tasik UTP. Itulah pendebat pertama daripada pasukan UiTM. Kita balik ke meja kerajaan. Saya ingin jemput Yang Amat Muhammad Kepala Perdana Menteri Juni Yaruin Anak Barat. Silakan. Segala penghargaan, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, sahabat setia saya perwakilan kerajaan, teman berbilang bangsa perwakilan pembangkang, seterusnya warga dewan, warga Satu Malaysia yang saya kasihi. Setelah meraihkan kepelbagaian
dan salam perpaduan buat anda semua. Terlebih dahulu, dengan mandat yang telah diamanahkan sebagai timbalan Perdana Menteri, saya akan menganalisis beberapa masalah dalam kes meja pembangkang. Namun terlebih dahulu, izinkan saya untuk menjawab kembali beberapa pertikaian yang telah ditimbulkan oleh meja pembangkang. Tuduhan pertama mereka, kata mereka demokrasi yang kami perjuangkan hari ini terlalu sempit, hanya bercerita soal kerajaan. Saya tanya anda, dalam pengujahan yang kami ceritakan, tindakan yang dilakukan oleh kerajaan demi siapa kalau bukan demi rakyat? Maksudnya, wujudlah elemen kerajaan yang melaksanakan sesuatu dan rakyat yang menerima haknya. Maksudnya masih lagi kerajaan dan rakyat dalam demokrasi yang kami perjuangkan. Kata mereka juga, kami tidak membuktikan kes dua hala, iaitu ada kerajaan dan rakyat. Rakyat menuntut hak, kerajaan mempertimbangkan hak dan melaksanakan dasar. Maksudnya apa? Maksudnya timbullah isu dua hala dalam perhubungan antara rakyat dan pemerintah dalam Dewan Perdebatan. Bagi meja pembangkang, kami tidak menuntut mereka untuk menghina kerajaan. Itu bukan apa yang kami minta. Apa yang kami cadangkan untuk mereka buat ialah mereka tunjukkan sikap tidak terbuka kerajaan supaya ia boleh dijadikan cadangan dan penambahbaikan pada masa hadapan. Itu yang kami mahu mereka buktikan. Namun agak takut, kami tidak mahu anda menjadi pihak yang pengecut. Baiklah kata mereka, kami tidak menjawab soal mantap atau kuat bila kita pernah mantap. Kami katakan sebelum pilihan raya umum 2008, suara rakyat ini tidak didengar, tetapi situasinya mantap. Kita lihat pada tahun 2008, kerajaan gagal pun untuk membina majoriti 2/3 dalam Dewan. Itu baru pada keadaan mantap. Tetapi semakin mantap apabila kerajaan sudah mula mengamalkan dasar terbuka dalam pemerintahan demi siapa demi rakyat. Itu kes meja kerajaan. Maka dalam isu ini kita beralih pula ke kabinet pembangkang. Saya kira apabila mereka mula untuk memperjuangkan rakyat yang tidak demokratik, pernahkah anda terdengar dalam fakta mereka apakah elemen rakyat yang tidak demokratik dalam perkara tersebut? Contohnya, apabila mereka bercerita tentang pengundi hantu, adakah isu pengundi hantu itu adalah masalah sikap tidak terbuka kerajaan atau masalah sikap tidak demokratik rakyat? Perkara ini gagal dibezakan oleh meja pembangkang. Tentang kerjasama antara Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga Jabatan Pendaftaran Negara. Mereka terlebih dahulu sudah menceritakan bagaimana keterbukaan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membersihkan atau menyemak kembali daftar pemilih dengan menghapuskan pengundi 2 alamat. Itu sudah menunjukkan keterbukaan kerajaan, tetapi mereka tidak ceritakan apa isu tidak demokratik rakyat dalam perkara tersebut. Ada kelompongan dalam elemen rakyat yang ingin mereka perjuangkan. Saya kira ada yang mula gelisah. Silakan. Dalam kes anda ini, demokrasi kini semakin mantap sebab kerajaan sudah bersifat terbuka. Anda membuat andaian seolah-olah sebelum satu Malaysia, kerajaan kita tidak bersifat terbuka. Itu benar. Kami melihat bagaimana dalam isu sebelum ini, kerajaan tidak berani pun apabila ada tuntutan untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi. Mengapa tidak dilaksanakan sebelum pilihan raya 2008? Bila keadaan rakyat bila menuntut hak dan memulakan reformasi dengan menumbangkan kerajaan majoriti 2/3 Dewan, lihatlah, barulah suara tersebut didengar apabila kerajaan berani untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi. Seperti yang diceritakan oleh rakan saya, duduk dahulu ketiga-tiganya. Hujah meja kerajaan. Saya akan ceritakan dalam 2 isu berkaitan pilihan raya dan juga aspek sosial. Isu pilihan raya sudah membuktikan bagaimana sebelum ini kita melihat bagaimana krisis dalam pilihan raya dan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya yang dikatakan tidak adil sebelum pilihan raya 2008. Bila sudah memberontak rakyat dan akhirnya kerajaan gagal untuk mendapat majoriti 2/3 Dewan, kita sudah melihat keterbukaan kerajaan untuk memberi kepercayaan kepada rakyat supaya rakyat tidak mempertikaikan isu berkaitan dengan integriti pilihan raya di Malaysia. Contoh yang telah dibuat oleh kerajaan adalah memperkasakan fungsi Badan Pemerhati Bebas dalam pilihan raya. Buktinya, apabila kerajaan memperkasakan fungsi Badan Bebas Pemantau Pilihan Raya Malaysia yang juga dikenali sebagai MAFREL dan juga mewujudkan institusi kebangsaan untuk integriti demokrasi yang berfungsi untuk menyemak keputusan pilihan raya, mengkaji keputusan pilihan raya dan juga melihat ketelusan pilihan raya dalam mengira undi dan ketika sistem pilihan raya itu dilaksanakan. Kerajaan berani untuk mengambil pemerhati bebas bagi memastikan ketelusan pilihan raya ini berlaku. Malah kita juga melihat bagaimana dalam isu berkaitan dengan kes-kes yang melibatkan badan kehakiman ataupun melibatkan institusi
ataupun Suruhanjaya di setiap negara di Malaysia ini. Kita melihat dalam kes berprofil tinggi, perbicaraan berkaitan dengan isu Tio Bengkok dan juga isu berkaitan dengan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita melihat keberanian kerajaan untuk melibatkan peranan media dengan menjemput media untuk menghadiri perbicaraan kedua-dua kes ini, membuktikan keterbukaan kerajaan dalam melaksanakan kedua-dua perkara ini. Malah dalam setengah kes berprofil tinggi dan juga berkaitan dengan fungsi jawatan kuasa seperti polis, kita melihat bagaimana kerajaan berani untuk memperkasakan fungsi Suruhanjaya Siasatan Diraja dan membuat inkuiri siasatan awam bagi kes-kes yang melibatkan polis, seperti isu penembakan saudara Aminur Rashid Hamzah ketika kejadian kejar-mengejar dan tembak-menembak di Seksyen 11 Shah Alam, membuktikan keterbukaan kerajaan untuk melaksanakan demokrasi di negara kita setelah berlakunya isu pilihan raya umum 2008. Kita juga melihat dalam isu sosial berkaitan dengan media. Beraninya kerajaan hari ini untuk membuka keluas lebar sistem demokrasi dan sistem media di negara kita, terutamanya media bukan arus perdana. Kita melihat kalau sebelum ini permit harakah hanya melibatkan permit 2 bulan, 2 kali sebulan sebelum pilihan raya 2008. Tetapi kita melihat sejak gagasan Satu Malaysia diperkenalkan demi memastikan media ini demokratik, apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, fungsi yang beliau telah jalankan, beliau telah melaksanakan bahawa permit harakah ini boleh diterbitkan 2 kali seminggu, melonggarkan syarat penerbitan harakah. Malah beliau juga yang pernah menarik balik larangan permit harakah sejak pengambil alihan beliau dia dalam sebagai jawatan Perdana Menteri. Ini membuktikan keterbukaan kerajaan. Dan dalam isu berkaitan dengan rumah ibadat, kita melihat sebelum ini, biarpun kerajaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, namun memastikan keterbukaan itu berlaku, kerajaan meletakkan bahawa pihak beragama selain daripada Islam boleh menuntut bantuan kewangan setelah fungsi jabatan Perdana Menteri ini yang membolehkan bukan agama Islam ini boleh memohon bantuan kewangan daripada jabatan Perdana Menteri dan juga kerajaan negeri. Kita melihat banyak keterbukaan kerajaan, sanggup untuk mengetepikan kepentingan politik, sanggup untuk mengikis kedudukan sendiri. Demi siapa kalau bukan demi kita rakyat jelata? Dan percayalah, tindakan rakyat sudah mengutamakan rakyat. Mohon untuk terus bercadar. Terima kasih kepada saudara Junior Arwin, anak barat, anak kelahiran Bumi Kenyalang, bangsa Iban, khusus ataupun program pengajian beliau dalam kejuruteraan petroleum. Hobi beliau tidur dan bersenam. Boleh, tapi benar. Makanan kegemaran beliau adalah dodol, perisa, durian, temping. Ketuanya adalah untuk mendapat kulit putih mulus. Beliau memilih pakaian pahlawan Sabah, hitam bertatah benang emas. Dan selain itu beliau juga mengenakan kalung pahlawan Sarawak. Tidak melupai bumi asal kelahiran beliau. Pandai sumpit jadi pada pasukan Bangkang Bajati. Kerana beliau hebat sumpit. Walau bagaimanapun di pentas ini senjata tidak dibenar digunakan. Baik, kita beralih ke meja pembangkang. Nampaknya pahlawan wanita Bajau tidak sabar lagi. Saya jemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Bangkang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Ketua Dewan, perwakilan kerajaan pembangkang, seterusnya sekali Dewan yang bersidang. Tuan Yang di-Ketua Dewan, sak kita apun serago, aro kita liwo, kita tetap sidang Malaysia. Walaupun kita berbeza-beza, jangan kita lupa, kita tetap satu Malaysia. Bahasa Indonesia ini meraih kepelbagaian. Tuan Yang di-Ketua Dewan meneruskan delegasi di perwakilan pembangkang. Demokrasi kini semakin mantap. Kami kekal percaya untuk meyakinkan kepada anda semua, demokrasi kini tidak mantap kerana tidak wujud hubungan yang harmonis dalam pembentukan demokrasi Malaysia. Hubungan yang harmonis ini perlu dilihat daripada peranan kerajaan dan juga tindakan masyarakat. Dan inilah yang gagal dikaitkan oleh perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Ketua Dewan. Kedua, ayo kita menerusi beberapa kekhilafan dan kegagalan perwakilan kerajaan. Pertama, apakah yang mereka gambarkan kepada kita? Sebelum ini, kerajaan tidak terbuka. Nah, maka saya bertanya kepada anda semua, pada tahun 2003, kerajaan telah menjalankan meritokrasi. Adakah ia bukan menunjukkan keadaan terbuka? Terbuka. Kedua, Tuan Yang di-Ketua
Integrasi Nasional untuk menyatupadukan masyarakat juga. Adakah ia bukan tindakan yang menyatupadukan masyarakat? Kekhilafan perspektif kerajaan inilah yang menyebabkan kami berani untuk menyambut sumpit-sumpit anda ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Akhir sekali, pembuktian mereka, kalau anda semua perasan, pembuktian perwakilan kerajaan hanya berbincang tentang golongan-golongan yang mempertikaikan, golongan-golongan yang menuntut. Tuan Yang di-Pertua Dewan setimbulkan satu isu golongan ekstremis. Kalau mereka menuntut, didengari, diberi, tapi meminta-minta lagi, diberi betis, mahu bahar pula Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimana Tuan Yang di-Pertua? Ia kegagalan mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka sebelum kepada pemujaan Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya inginkan yang berbaju kuning tampan bergaya seperti pahlawan idaman saya. Namun tidak seperti tidak mengapa. Tuan Yang di-Pertua Dewan, Apa keadaan harmoni di meja anda? Kerana anda sekadar tunjukkan kerajaan buat, rakyat tak sambut. Mana keadaan harmoni yang tidak wujud? keadaan harmoni apabila masyarakat menyambutlah Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini persoalan yang saya rasa anda semua yang kecil-kecil pun faham Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, dalam aspek hak asasi, saya membuktikan kepada anda bagaimana demokrasi ini tidak mantap. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum ini sejak dahulu lagi kerajaan telah pun memberi ruang kebebasan hak asasi dari aspek kebebasan penerbitan warga dewan semua. Kerana kita menghormati ilham seseorang untuk menerbitkan sesuatu dan dibukukan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, apa yang menyedihkan apabila kerajaan memberi ruang untuk kebebasan penerbitan, bagaimana masyarakat yang melakukan perkara yang sebaliknya Tuan Yang di-Pertua Dewan, bagaimana buku-buku politik yang menyentuh sensitiviti kaum, yang menjejaskan kepercayaan negara luar tentang ketenteraman Malaysia telah pun diterbitkan, iaitu buku The March to Putrajaya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimana yang telah buku ini diterbitkan oleh Kim Taek, pengarang buku The March to Putrajaya keluarga dewan semua, sehingga Kim Taek ini ditangkap di dalam Tuan Yang di-Pertua Dewan atas hasutan kerana membawa kepercayaan yang salah kepada masyarakat, iaitu isu-isu sensitiviti kaum warga dewan semua. Maka ini menggambarkan apa? Demokrasi kita tidak mantap Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, mari kita menimbau pula kebebasan hak asasi tentang kebebasan internet. Menurut Tuan Yang di-Pertua Dewan, statistik dari Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa, sebanyak 65% di Malaysia ini mempunyai jaringan internet warga dewan semua. Sebab itulah Tuan Yang di-Pertua Dewan, Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Rais Jatim berkata, kerajaan tidak akan memberi sekatan kepada golongan-golongan yang hendak bermain Facebook contohnya, ataupun sebarang blog ataupun Twitter contohnya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, apakah yang berlaku apabila kebebasan ini diberikan Tuan Yang di-Pertua Dewan, sehingga Tuan Yang warga dewan semua pada 2010 Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur telah mendakwa 6 orang Tuan Yang di-Pertua Dewan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menghina Sultan Perak dalam blog ataupun kiriman-kiriman internet mereka warga dewan semua. Inilah tidak ada hubungan yang hormat harmoni di kalangan masyarakat dan juga kerajaan. Maka demokrasi kita tidak mantap Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum pujas seterusnya, silakan. Anda ini berbincang tentang sifat demokratik rakyat, tetapi dalam isu Facebook yang Anda tunjukkan, Anda cuma memberikan satu generalisasi, atau apabila ada satu pihak kecil melakukan kesalahan, Anda terus katakan satu rakyat ini tidak demokratik. Apabila ada sahaja golongan yang membuat tuntutan, Anda terus kata kerajaan tidak mendengar suara masyarakat. Dewan. Seterusnya, dalam hujah ketiga tentang kebebasan berpersatuan, warga dewan semua perlembagaan memperuntukkan kebebasan untuk berpersatuan. Namun, yang termasuk di dalam Tuan Yang di-Pertua Dewan, limitasi perlembagaan persekutuan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di bawah akta pertubuhan ini, hanya pertubuhan berdaftar sahaja warga dewan semua yang dibenarkan untuk berfungsi sebagai persatuan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, masalah masyarakat ataupun hubungan yang tidak harmonis masyarakat, bagaimana mereka menubuhkan persatuan-persatuan dan akhirnya membawa merusuh di jalanan dengan bangga Tuan Yang di-Pertua Dewan. Adakah ini masyarakat yang harmonis dalam menyahut seruan kerajaan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Maka warga dewan semua, keempat-empat hujah telah saya gambarkan bagaimana warga dewan semua, kerana kita mendengari suara rakyat yang inginkan kebebasan, kita berikan mereka kebebasan bersuara, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menerbitkan. Namun apakah mereka lakukan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Warga dewan semua, saya yakin kepada anda Tuan Yang di-Pertua Dewan, demokrasi hari ini hanya akan mimpi sekiranya keegoan ini membelenggu diri.
Warga Dewan semasa juga percaya semoga perkongsian ilmu ini mampu menjambahkan benih perpaduan dalam hati saya, hati anda, hati kita semua. Saya mohon agar anda semua percaya demokrasi kini tidak mantap kerana Tuan Ketua Dewan tidak wujud hubungan yang harmonis dalam pembentukan demokrasi Malaysia. Warga Dewan semua, beberapa persoalan yang saya berikan, saya minta yang ketiga yang sangat kacau itu menjawab. Saya mohon agar usul ini kita tolak keluar Dewan bagi Ketua Dewan. Terima kasih kepada Adik Mastura Arbin, anak kelahiran Sabah. Program pengajian beliau kimia gunaan. Hobi beliau adalah memasak. Boleh juga kalau belajar memasak dodol perisa durian. Memakai pakaian bajau yang sudah pasti pandai menunggang kuda, tapi kita baru tahu beliau juga pandai menangkap sumpit-sumpit, peluru sumpit daripada Juni tadi. Mahir berbahasa etnik sungai. Jadi dalam pertandingan debat ini dilarang sama sekali kerana banyak yang tidak faham. Itulah kehebatan Mastura Arbin, pendebat kedua daripada UiTM. Baik, tamat sudah sesi substantif. Kita akan ke arena pembidasan. Gagah sungguh Panglima Jebat pergi berperang Kenggeri Perlah. Hebat sungguh para pendebat, orang yang garang dapat dijina. Jadi kita tengok pahlawan pendekar kuning Yang Berhormat Menteri Pertahanan membalas pembidasan. Silakan. Suara 1, 2, 3. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang Arif, Tuan Yang Dipertua, barisan meja kerajaan yang kacak-kacak Melaka, seterusnya barisan pembangkang, dan juga hadirin hadirat sekalian. Harap sihat kesemuanya di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tuan Yang Dipertua, usul gagasan seorang Perdana Menteri, demokrasi kini semakin mantap. Maka bertindak selaku Menteri Pertama. Seperti biasa kita akan menilai apakah kekhilafan konseptual meja pembangkang, dan seterusnya saya akan memakan hujah-hujah mereka seperti janji yang pertama. Maka Tuan Yang Dipertua, boleh kiranya kita merujuk semula kepada pertikaian berbangkit di meja pembangkang tentang kes meja kerajaan. Katanya hari ini kami menceritakan tentang hubungan satu hala sahaja apabila kerajaan menyediakan sesuatu kepada rakyat. Tapi bagaimana pula jika rakyat tidak menyediakan sesuatu kepada kerajaan? Hari ini Tuan Yang Dipertua, meja pembangkang bersetuju untuk menerima pentarifan Plato, di mana demokrasi ini kita perlu merujuk kepada tindakan-tindakan yang mengutamakan rakyat. Tuan Yang Dipertua Dewan, seterusnya kata mereka, hari ini Tuan Yang Dipertua, rakyat sebelum 2008 pun telah mengutamakan rakyat bila kita ada sekolah kebangsaan dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, itu memang tugas kerajaan. Namun hari ini, mengapa kami ukur 2008 sebagai titik pemula kita semakin mantap Tuan Yang Dipertua apabila suara-suara rakyat tidak didengari, apabila kita meminta liberalisasi ekonomi, kerajaan tidak buat. Kita minta untuk buat perkara-perkara lain, kerajaan masih lagi tidak buat. Sebab itulah Tuan Yang Dipertua, 2008 itu menjadi pengukur untuk kita melihat selepas kita adakan gagasan satu Malaysia, rakyat kita dahulukan, pencapaian kita utamakan, agar kita melihat perdebatan hari ini menjadi cantik, di mana apabila rakyat membuat tuntutan, kerajaan mengutamakan rakyat dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan mereka. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, hari ini untuk melawan kes kami secara bersemuka, saya boleh kira meja pembangkang kita sebenarnya gagal apabila permintaan kami untuk mereka tunjukkan suara-suara rakyat hari ini masih lagi tidak didengari oleh kerajaan. Bukan kami meminta mereka untuk menghina kerajaan seperti kata yang kedua, cuma menunjukkan kelemahan yang wujud dan penambahbaikan yang boleh kita lakukan agar suara rakyat hari ini kita dengari dan mereka boleh menjawab kepada keadaan tidak semakin mantap itu. Namun apa yang mereka lakukan di fasa pertama perdebatan, mereka sebenarnya bersetuju bahawa rakyat sebenarnya mendahulukan rakyat, kerajaan sebenarnya Dipertua mendahulukan rakyat dalam apa jua perkara yang kerajaan lakukan selepas 2008. Sebagai contoh, dalam satu Malaysia kita adakan liberalisasi ekonomi. Kerana apa? Wujud masyarakat Cina dan India yang meminta kerajaan untuk meliberalisasikan ekonomi agar kita mendapat hak sama rata Tuan Yang Dipertua Dewan. Namun apa yang mereka ceritakan hari ini sekadar menunjukkan keadaan dua hala yang tidak seimbang atau tidak harmoni Tuan Yang Dipertua. Mereka rujuk kepada isu-isu terpencil. Contohnya, satu bas ditangkap dalam pihara yang kecil Tuan Yang Dipertua, terus dikatakan rakyat kita semua tidak berdemokrasi. Saya kira itu satu pemahaman generalisasi mudah Tuan Yang Dipertua. Yang sepatutnya mereka tunjukkan dalam kerajaan lakukan sesuatu, rakyat kita secara besar-besaran menentang ataupun dalam
pilihan raya, ramai rakyat kita tidak turun untuk mengundi di pilihan raya. Kalau itulah kes yang mereka ingin buktikan dalam Dewan Pertematan yang mulia, namun mereka sebenarnya gagal. Masih lagi tidak menafikan kes kami di meja kerajaan, di mana apa juga yang kita lakukan hari ini, kita mendahulukan rakyat. Tuan Yang di-Pertua. Maka seterusnya Tuan Yang di-Pertua, kita akan beralih kepada fasa penghujahan, di mana dalam fasa penghujahan hari ini seperti biasa, masalah mereka melakukan generalisasi mudah. Dan kes kami tidak melakukan generalisasi mudah. Kami tunjukkan kepada anda apa permintaan rakyat secara keseluruhannya dan bagaimana kerajaan mengutamakan rakyat dengan melaksanakan sesuatu dasar bagi memenuhi permintaan. Dalam kes mereka tunjukkan kerajaan melakukan sesuatu, namun adalah 2-3 kelompok yang tidak mengikut apa yang kerajaan inginkan. Tidak boleh menghukum rakyat kita tidak berdemokrasi. Saya mohon yang pertama. Dalam kes anda seolah-olah demokrasi semakin mantap jika suara rakyat didengari. Kalau begitu, kalau ada tuntutan seperti Sukyu, kalau ada tuntutan seperti Hindra, kita penuhi, baru bermaksud semakin mantap. Tidak bolehlah begitu yang berhormat. Dalam keadaan kerajaan tidak memenuhi sesuatu, kerajaan hari ini memberikan alasan yang munasabah agar perkara-perkara tersebut tidak lagi menjadi tuntutan. Kerana apa? Dalam tuntutan Sukyu itu mereka melanggar perlembagaan perkara 153 yang menetapkan tunjukkan kepada anda kerajaan sebenarnya bersifat demokrasi apabila kerajaan bukan tolak bulat-bulat, tapi kerajaan bagi alasan kenapa kita perlu tolak, sebab kita ada perlembagaan yang boleh kita ikuti. Kalau permintaan itu bersifat ekstrim seperti mereka. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua, dalam sistem pilihan raya adil, pada fasa pertama penghujahan, beliau menunjukkan kerajaan kita hari ini menangkap satu bas orang-orang yang menjadi pengundi hantu. Menunjukkan apa? Rakyat kita hari ini menginginkan ketulusan dalam pilihan raya. Kemudian apa yang kerajaan lakukan? Kerajaan tangkap orang-orang yang cuba mencemari pilihan raya kita. Menunjukkan apa? Kerajaan penuhi permintaan rakyat kita dan inginkan ketulusan dalam pilihan raya. Tidak boleh nak ukur satu bas itu sebagai satu rakyat Malaysia tidak berdemokrasi. Tetapi hari ini bagaimana kerajaan memenuhi permintaan rakyat yang inginkan pilihan raya yang telus dan juga adil. Kita hapuskan dan tangkap mereka-mereka yang buat kesalahan. Dalam hujah kedua Tuan Yang di-Pertua tentang penukaran alamat, saya tidak kira perkara ini adalah hubungan antara dua pihak. Kerana apa? Apa yang kerajaan lakukan hari ini adalah memenuhi permintaan rakyat. Perkara ini sebenarnya kerajaan memenuhi permintaan rakyat ketika Perhimpunan Bersih yang pertama, di mana Perhimpunan Bersih yang pertama meminta kerajaan untuk menilai semula apakah yang kerajaan lakukan untuk pendaftaran rakyat. Namun kerajaan kita memenuhi permintaan rakyat apabila kita menyemak semula alamat-alamat pengundi dan kita mengikut apakah yang tertakluk di dalam markat pengundi. Tuan Yang di-Pertua menunjukkan kepada Dewan apa? Kerajaan kita masih lagi mengutamakan rakyat. Apabila rakyat kita menuntut, kerajaan kita penuhi demi kebaikan kita bersama. Dalam hujah timbalan Perdana Menteri Hak Asasi Manusia, saya boleh rangkumkan hujah beliau begini. Beliau tunjukkan rakyat kita yang 1-2 orang itu lakukan sesuatu, terus mereka dia lakukan generalisasi mudah, rakyat kita sebenarnya tidak berdemokrasi. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, dalam isu buku yang diterbitkan di Putrajaya itu, Tuan Yang di-Pertua, isu itu menyentuh hak asasi manusia. Dan apa yang kerajaan lakukan? Kerajaan tahan penulis buku tersebut di bawah tahanan ISA bagi memenuhi kehendak rakyat yang kita mahukan ke perpaduan antara kaum di dalam Malaysia. Menunjukkan apa? Masih lagi kerajaan kita mengutamakan rakyat dalam sesuatu isu yang kita. Di akhir perdebatan, saya telah tunjukkan kepada anda kekhilafan pembahasan yang sangat besar apabila melakukan satu generalisasi yang mudah. Apabila 2-3 pihak tidak lakukan, dikatakan satu rakyat Malaysia kita tidak berdemokrasi. Saya sedih Tuan Yang di-Pertua. Saya mohon Syafiq yang di sana untuk menjawab. Mohon untuk terus mencatat. Terima kasih kepada adik Muhammad Syafiq Samsudin, anak kelahiran Garis Selangor, mengambil program kejuruteraan elektrikal dan elektronik. Hobi beliau adalah berenang-renang di tasik UTP. Jadi pegawai-pegawai UTP kalau ada orang yang berenang, beliau lah. Makanan kegemaran adalah ayam kampung goreng kunyit, cicak dengan empuk. Rahsia untuk mendapat pinggang kerengka. Mengenakan pakaian pahlawan Melayu bunga manggis berbenang emas, merupakan juga juara memanah UTP. Hebat. Kita juga balik ke meja pembangkang, silakan yang berhormat pembangkang tetap. Salam perpaduan kepada semua. Satu bahasa tukar
ungkapan tamil, bahasa tamil saya ingin kongsi buat anda semua hadirin yang bersidang yang saya hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Jadi Ketua Dewan Kerajaan Pembangkang, sunyi hadirin dan hadirat yang ramai sudi bersidang. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Baiklah Tuan Jadi Ketua Dewan, kesederhanaan dan keagrapan asas perpaduan, menjunjung dan berpegang kepada pemahaman ini. Mohon izin Tuan Jadi Ketua Dewan untuk saya menjalankan kewajipan selaku yang ketiga. Mari kita bersama-sama kita teroka apakah landasan perdebatan yang telah dihidangkan oleh meja kerajaan, apakah hujah yang telah dijamu oleh meja kerajaan selaku tuan rumah buat anda semua sedang hadiri. Kita lihat sedap ataupun tidak Tuan Jadi Ketua Dewan. Baiklah, pertama cukup untuk saya merujuk kembali apakah pemahaman jurutera di seberang sana terhadap demokrasi Tuan Jadi Ketua Dewan. Pertama, bangkitnya Amat Berhormat Perdana Menteri menggambarkan kepada anda semua pemahaman demokrasi mereka melihat kepada mempunyai dua komponen utama. Pertama pemerintah dan yang kedua rakyat. Maksudnya Tuan Jadi Ketua Dewan, kita perlu menilai hubungan di antara masyarakat dan juga kerajaan untuk kita nilai semakin mantap ataupun tidak. Namun perkara ini tidak dilakukan oleh meja kerajaan Tuan Yang Ketua. Apabila hujah mereka ada sahaja usaha yang terbuka dari kerajaan, maka semakin mantap. Ini tidak benar Tuan Yang Ketua Dewan. Contohnya tentang hujah tentang penghapusan ikuti Bumi Putra, hujah pemberian tender bersifat meritokrasi, hujah keterbukaan dalam pilihan raya, hujah isu melibatkan politik ini Tuan Yang Ketua. Semua ini adalah keterbukaan daripada kerajaan. Namun manakah keterbukaan dalam masyarakat menerima pendekatan kerajaan ini Tuan Yang Ketua? Tidak dibuktikan. Kita perlu menilai apabila kita bercakap tentang demokrasi, kita perlu menilai dua komponen utama yang saling berkait Tuan Yang Ketua, iaitu kerajaan dan masyarakat. Bagaimanakah kerajaan menerima pendekatan demokrasi bagaimanakah masyarakat menerima pendekatan demokrasi daripada kerajaan? Ini yang kita perlu nilai Tuan Yang Ketua Dewan. Ini yang pertama Tuan Yang Ketua. Justru apabila mereka hanya berbicara tentang keterbukaan daripada kerajaan, mereka tidak lagi membuktikan semakin mantap Tuan Yang Ketua. Apabila kami hadir kepada anda semua, kami katakan Tuan Yang Ketua Dewan, sekiranya masyarakat tidak menerima, adakah ini semakin mantap? Contoh mudah yang saya boleh berikan kepada anda semua. Contohnya apabila kita mengadakan pilihan raya Tuan Yang Ketua, kita mengadakan pilihan raya setiap hari untuk mengangkat pilihan demokrasi Tuan Yang Ketua. Namun dalam setiap hari kita buat pilihan raya, kat luar tengah sibuk pilihan raya ini Tuan Yang Ketua, namun dalam rumah Cik Jemah dengan Mak Mimah ini Tuan Yang Ketua bersembang kosong. 24 jangan lupa datang kenduri ya. Maksudnya apa Tuan Yang Ketua? Kita tidak hadir untuk mengundi. Adakah ini benar kita menggambarkan demokrasi yang mantap? Tidak Tuan Yang Ketua Dewan. Sebab itu kita perlu menilai kepada hubungan masyarakat dan juga kerajaan dalam kita menjalankan demokrasi. Sekiranya kerajaan saja terbuka namun masyarakat tidak menyambut, adakah ini demokrasi yang semakin mantap? Tidak Tuan Yang Ketua Dewan. Itu yang ketiga. Yang kedua, itu yang ketiganya Tuan Yang Ketua, bangkit Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berkata kepada anda semua seolah-olah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ini menggambarkan kepada anda sebelum ini kerajaan tidak terbuka, selepas satu Malaysia lah baru kerajaan terbuka Tuan Yang Ketua. Ini sangat salah Tuan Yang Ketua. Sedih saya pemahaman kerajaan terhadap kerajaan kita pada hari ini begitu sedemikian rupa. Sebenarnya Tuan Yang Ketua, sebelum satu Malaysia lagi kerajaan sudah terbuka. Misalnya sektor ekonomi, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, hatta model ekonomi baru Tuan Yang Ketua yang kini semuanya memberi hak yang sama kepada semua orang. Adakah ini sifat terbuka Tuan Yang Ketua? Saya katakan ya. Dalam isu pilihan raya Tuan Yang Ketua, kita memperkasakan skill SPR, kita membaiki sistem pilihan raya Tuan Yang Ketua. Adakah ini tidak terbuka? Saya katakan terbuka. Dan semua perkara ini sudah berlaku sebelum kita memperkenalkan dasar satu Malaysia Tuan Yang Ketua Dewan. Jadi apakah yang terbuka yang mereka hidangkan kepada anda selepas satu Malaysia? Tidak ada Tuan Yang Ketua Dewan. Ini semua perkara sudah terjadi sebelum satu Malaysia. Akibat pada tiga pemahaman asas ini, akibat pada pemahaman demokrasi mereka sudah saraf di meja kerajaan, apabila mereka hanya melihat kepada tindakan kerajaan yang terbuka, maka akhirnya Tuan Yang Ketua Dewan mereka gagal membuktikan semakin mantap. Sebelum saya bergerak sesi pemujahan, saya suka yang pertama. Yang berhormat, kata anda demokrasi ada pemerintah dan rakyat. Saya ingin tanyakan kepada anda, keterbukaan kerajaan untuk kerajaan ataupun untuk rakyat? Yang kedua, jelaskan hubungan harmonis dalam konsep demokrasi. Benar Tuan Yang Ketua, keterbukaan kerajaan mestilah kepada rakyat, tekan kepada tubuh-tubuhan Tuan Yang Ketua Dewan. Namun bagaimana kita ingin nilai perkara ini adalah dalam masyarakat, dalam kerajaan memperkenalkan dasar terbuka. Apabila kita memperkenalkan satu Malaysia, bagaimana respon daripada masyarakat terhadap dasar ini? Ini yang kita ingin nilai Tuan Yang Ketua. Sebab itu dalam hujah dalam Amat Berhormat Ketua Pembangkang, Timbalan Ketua Pembangkang, kami berbicara tentang isu undi hantu, kami berbicara tentang sifat masyarakat terhadap demokrasi. Kita tidak mengangkat demokrasi Tuan Yang Ketua. Sebab itu ia tidak semakin mantap Tuan Yang Ketua. Kita perlu menilai hubungan
kerajaan dan masyarakat Tuan Ketua Dewan. Baiklah, kita suka untuk saya merujuk kepada hujah timbalan Perdana Menteri yang berbicara tentang banyak isu Tuan Ketua. Pertama sekali, dia berbicara tentang isu Tiaw Ben Hok dan juga isu Liwat Anwar Ibrahim Tuan Ketua. Katanya selepas satu Malaysia lah barulah kerajaan yang terbuka untuk berbicara tentang isu ini Tuan Ketua. Ini sama sekali tidak benar Tuan Ketua. Kalau kita nak cakap pasal isu Anwar Ibrahim, sebelum satu Malaysia lagi sudah ada Tuan Ketua. Dan sebelum masa zaman pemerintahan Tuan Dr. Mahathir sudah ada isu Anwar Ibrahim yang kita bangkitkan Tuan Ketua. Adakah ini mereka gambarkan selepas satu Malaysia baru ada isu ini Tuan Ketua? Ini tidak benar Tuan Ketua. Kita sudah terbuka sejak daripada dahulu Tuan Ketua. Bila-bila bangkit pula berbicara tentang isu pilihan raya Tuan Ketua. Katanya Tuan Ketua dahulunya rakyat memberontak dan kerajaan mula terbuka apabila kita memperkasakan fungsi Badan Pemerhati Bebas dan juga memperkasakan integriti kebangsaan untuk demokrasi Tuan Ketua. Dalam hujah ini benar memang kerajaan sudah menyediakan sistem yang cukup kuat untuk kita semua. Kerajaan telah sedaya upaya untuk memperkasakan sistem demokrasi untuk kita Tuan Ketua masyarakat. Namun adakah masyarakat menyambut demokrasi ini? Tidak Tuan Ketua. Apabila adanya isu pengundi hantu Bukit Selamba 2009 Tuan Ketua dan pelbagai isu-isu lain yang telah dilakukan oleh masyarakat dan isu pilihan raya Tuan Ketua, adakah ini menggambarkan kita semakin mantap? Saya katakan tidak Tuan Ketua. Sebab itulah kita perlu menilai kepada penerimaan masyarakat terhadap demokrasi. Itu timbalan Perdana Menteri. Mari kita lihat apakah hujah telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Beliau berbicara tentang ekonomi Tuan Ketua, menggambarkan kepada anda selepas satu Malaysia ekonomi kita telah terbuka Tuan Ketua Dewan. Namun dengan sekadar menunjukkan keterbukaan ekonomi ini, ia tidak menggambarkan semakin mantap Tuan Ketua. Kita perlu menilai apakah penerimaan pada masyarakat. Untuk tujuan itu suka untuk saya merujuk apakah yang telah berlaku kepada negara Norway Tuan Ketua, negara yang paling dekat sifat demokrasi berpaling pada negara kita kerana mereka mempunyai raja dan menggunakan sistem demokrasi hampir sama dengan kita. Di Norway ini Tuan Ketua, apabila pengundinya telah berkurang daripada tahun 2009, daripada tahun 2007 ke tahun 2010 Tuan Ketua berkurang sebanyak 20%. Akhirnya Tuan Ketua, kedudukan Norway dalam The Economic Intelligence Unit Democracy Index yang menyaraikan kedudukan demokrasi negara demokrasi di dunia Tuan Ketua telah menurun daripada tempat pertama turun ke tempat keempat daripada 2008 ke 2010. Menggambarkan apa? Dalam kita menerapkan pendekatan kerajaan, kita perlu menilai bersama apakah penerimaan masyarakat, apakah pendekatan masyarakat dalam isu ini Tuan Ketua. Sebab itulah apabila kita berbicara tentang demokrasi, kita perlu ingat adanya hubungannya erat di antara kerajaan dan juga masyarakat. Barulah benar. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Adik Muhammad Syafiq bin Musa, berasal daripada negeri Perak, mengambil kursus undang-undang. Pengalaman yang paling tidak dilupai bila ditanya adalah sebulan menjadi guru tadika. Hobi beliau adalah membaca novel cinta sambil menangis-nangis. Makanan kegemaran adalah durian, mengenakan pakaian pahlawan Melayu, senyumannya manis, orangnya lembut, merah pipinya, tersipu malu orangnya. Walaupun nampak garang, beliau belum berpunya meminati guru tadika perpaduan. Jadi siapa yang belum berpunya boleh kontak seperti menghubungi saudara Muhammad Syafiq selepas pertandingan ini. Anggrek desa harumnya indah, tumbuh berpaut di dahan meranti. Sesi punjahan berakhir sudah, sesi penggulungan tak sabar menanti. Kedua perwakilan kerajaan dan pembangkang akan diberi ruang sebanyak 4 minit untuk mengulung semua hujah-hujah di perwakilan masing-masing. Untuk itu kita mulakan di sesi pembangkang. 4 minit saya jemput wakilnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali terakhir menumpang tuah di bumi orang, ingin saya ingatkan kembali, usul cadangan demokrasi kini semakin mantap. Penilaiannya bukan sahaja kepada frasa demokrasi kini, tetapi persoalan juga wujud kepada keadaan semakin mantap yang ditinggalkan sepi oleh kabinet kerajaan. Dalam rangkuman kes kali ini, saya ingin membuka mata seluruh warga Dewan. Kita menilai kembali perbezaan kes kerajaan dan pembangkang, rangkuman hujah kedua-dua kami, dan seterusnya marilah bersama-sama kami membuat penilaian sama ada demokrasi kini semakin mantap ataupun tidak. Pertama sekali, Tuan Yang Ketua Dewan, dalam mendefinisikan frasa mantap, ia mestilah merujuk kepada
menjawab di dalam pergulungan. Kedua Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya ingin analisis kembali kes panel kerajaan. Mudah, demokrasi kini semakin mantap merujuk kepada tindakan kerajaan Malaysia dalam mengutamakan hak masyarakat. Ini sahaja ayat yang timbul dari bibir manis seorang Perdana Menteri. Maknanya, kami membuat kesimpulan melalui hujah mereka, andai ada tuntutan daripada masyarakat, maka apabila kerajaan memenuhinya, baru dikatakan demokrasi kini sudah mantap. Maka saya tanyakan celahan kepada mereka, kalaulah hari ini ada tuntutan seperti Sukyu, kalaulah ada hari ini tuntutan seperti Hindra, dan bersih yang paling akhir Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau tidak dipenuhi oleh kerajaan, adakah menunjukkan ianya semakin mantap? Berlari-lari anak mereka menjawab ini tidak mengikut perlembagaan persekutuan. Yang ketiga telah menghancurkan kes kabinet mereka sebab perkara ini tidak pernah disebut oleh yang pertama. Dan kedua yang sepatutnya memberikan penjelasan di dalam hujah, kita sedang berada di pentas akhir, bukan pusingan awal lagi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, hujah kedua mereka di dalam konteks pembuktian kini semakin mantap, kata mereka selepas satu Malaysia, kerajaan bersifat terbuka. Maka saya tinggalkan lagi soalan, ketika tahun 2003 meritokrasi diperkenalkan, adakah kerajaan tidak bersifat terbuka? Ketika pengurangan tender kepada projek Bumi Putra dibuka kepada kaum bukan Bumi Putra, adakah tidak bersifat terbuka? Ini melampaukan kes mereka sudah jauh lari dalam Dewan Perdebatan. Sebab itulah hujah Tioh Beng Hok, hujah Liwat Anwar Ibrahim akhirnya dijadikan landasan menunjukkan semakin mantap. Tuan Yang di-Pertua, rangkuman kes kabinet pembangkang lebih tepat. Kami mengambil pendekatan kita tidak mantap sebab tidak wujud hubungan yang harmonis dalam pembentukan demokrasi Malaysia. Memang kerajaan kita melakukan perkara yang cukup baik di dalam pendekatan satu Malaysia, liberalisasi ekonomi, juga di dalam sistem pengundian. Ketelusan yang telah kita lakukan pun begitu dalam mewujudkan keadaan semakin mantap, memerlukan hubungan antara kerajaan dan juga masyarakat. Di dalam senarai hujah kami menunjukkan pengundi hantu yang akhirnya memecah belahkan Tuan Yang di-Pertua Dewan keadaan sistem pengundian yang adil. Bagaimana isu kebebasan bersuara melalui media diberikan namun dipecahkan oleh masyarakat apabila mengadakan hasutan. Akhirnya, adakah terbentuk frasa semakin mantap Tuan Yang di-Pertua Dewan? Langsung tidak ada. Saya tinggalkan Dewan ini untuk anda fikirkan. Mantapkah kami bertiga kalau saya tidak bangun dan berhujah sekadar mereka berdua? Mohon untuk membangkang usul. Salam kepada ikhlas untuk anda semua. Terima kasih diucapkan kepada perwakilan meja pembangkang yang diwakili oleh Adik Siti Nur Zamzafila binti Muhammad Nur, Ketua Pembangkang, yang telah membuat pergulungan sebentar tadi. Untuk makluman hadirin hadirat, pendebat simpanan bagi pasukan UiTM adalah Saudara Muhammad Afdal Mafis, mengambil jurusan undang-undang. Beliau selamat, tidak perlu naik kata pentas kerana ketiga-tiganya tidak jatuh pingsan. Baik, kita ke meja kerajaan. Silakan wakil daripada meja kerajaan 4 minit. Warga Dewan sekalian, kesilapan sebenar dalam Dewan Perdebatan adalah kegagalan panel pembangkang untuk menjawab tuntutan atau bersemuka dengan panel kerajaan. Sebenarnya pada hari ini, kita belum pun melihat panel pembangkang menolak kes kerajaan. Saya buktikan kenapa. Hari ini, apabila kami mentakrifkan bahawa demokrasi itu perlulah melihat hubungan antara kerajaan yang mendahulukan rakyat dalam pentadbiran, maka kita perlu melihat bagaimanakah soal rakyat meletak kerajaan, meletakkan rakyat dalam setiap perkara selepas fasa pilihan raya umum 2008. Itu kes yang kami juzukkan dalam Dewan Perdebatan. Namun, apabila panel pembangkang cuba bercerita soal hubungan harmonis yang berlaku kerana rakyat tidak menyambut, saya kira sepanjang pengujahan kita semua tertanya-tanya apakah sebenarnya bentuk hubungan yang tidak harmonis yang berlaku dalam meja pembangkang. Kita analisis secara ringkas satu persatu fakta mereka. Isu pengundi hantu, adakah ini kerana rakyat yang tidak menyambut usaha kerajaan ataupun ini isu kelemahan sistem pilihan raya? Ini yang gagal dibezakan oleh pihak pembangkang. Kedua, dalam isu pengundi ditahan dan juga dalam isu pemilik Facebook yang ditahan kerana melakukan isu-isu yang
berkaitan dengan perkauman? Adakah ini berkaitan dengan pengundi yang tidak menyambut dasar kerajaan, rakyat yang tidak menyambut dasar kerajaan, ataupun perkara ini disebabkan oleh sikap tidak terbuka kerajaan yang mengenakan akta kepada pihak yang melanggar sesuatu perkara ini? Isu ini juga gagal dibezakan oleh pihak pembangkang. Dan dalam isu berkaitan dengan persatuan berdaftar yang merusuh kerana persatuannya tidak didaftarkan, ini membuktikan bahawa kerana tidak didaftarkan ada sifat ketidakterbukaan kerajaan, tetapi mereka sendiri gagal membezakan antara hubungan harmonis antara rakyat dan juga kerajaan. Kes ini boleh ditolak. Sepatutnya jika mereka pembangkang yang baik, mereka hari ini boleh bercerita tentang hubungan harmonis. Tetapi hubungan harmonis ini bukanlah dari aspek rakyat yang tidak menyambut. Tetapi kalau kerajaan tidak memenuhi tuntutan rakyat dan tidak melaksanakan sesuatu perkara demi rakyat, kerajaan tidak terbuka demi rakyat, maknanya hubungan harmonis itu juga tetap tidak berlaku. Mereka boleh membuktikan tetapi enggan bersemuka dengan meja kerajaan. Maknanya mereka ini bukan pembangkang yang baik. Untuk melawan kes meja kerajaan pada hari ini, sebenarnya pihak pembangkang ini gagal pun untuk melawan kes kami, kerana kami bercakap tentang keterbukaan kerajaan. Isunya memang ada sebelum pilihan raya 2008. Contohnya, isu Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah ada sebelum pilihan raya umum 2008. Sekarang pun ada. Tetapi yang membezakan kedua-dua perkara itu bukannya isu, tetapi soal keterbukaan kerajaan. Kerana mereka untuk menubuhkan badan siasatan khas bagi menyemak isu tersebut dan penglibatan media. Tetapi keterbukaan kerajaan berubah setelah pilihan raya 2008, menggalakkan penglibatan media dalam soal perbicaraan dan siasatan yang di badan khas. Maksudnya, belum pun ditolak isu tentang liberalisasi ekonomi. Adakah mereka telah menunjukkan liberalisasi ekonomi wujud sebelum pilihan raya 2008? Tidak, kerana liberalisasi ekonomi memang belum wujud sebelum 2008. Sebab itu keterbukaan kerajaanlah yang melaksanakan liberalisasi ekonomi selepas tahun 2008, membuktikan bahawa demokrasi kini semakin mantap. Tentang kelonggaran syarat media juga tidak dibidas oleh meja pembangkang. Rangkuman kes yang membezakan meja kerajaan dan pembangkang. Sebenarnya pembangkang tidak melawan dan membidas kes kami kerana soal ketidakterbukaan kerajaan ini tidak dibuktikan dalam kes mereka. Isu hubungan harmonis tidak dijelaskan. Apa yang dikatakan harmonis atau keseimbangan antara hubungan kerajaan dan pemerintah gagal juga untuk dijawab oleh meja pembangkang. Dan kes mereka berubah-ubah kerana hanya Datuk Zamzafila, ketua pembangkang, yang bercerita tentang masalah dalam kerajaan, tetapi bangun timbalan ketua pembangkang sudah mula berubah tentang hubungan harmonis rakyat. Saya kira pada hari ini kita sudah melihat perubahan dalam demokrasi kerajaan. Kita sudah melihat bagaimana kesanggupan kerajaan untuk mengubah dan mengurangkan kedudukannya demi kita semua rakyat jelata. Dan ini membuktikan bahawa demokrasi kini semakin mantap melihat kepada keterbukaan kerajaan dalam mengendalikan isu-isu berkaitan demokrasi. Percayalah, usul hari ini sebenarnya perlu diterima kerana pembangkang tidak pun melawan kes meja kerajaan secara berserupa. Mohon terima kasih diucapkan kepada Timbalan Perdana Menteri Juni Arduin Anak Barat yang telah mewakili perwakilan meja kerajaan, telah menggulung sebentar tadi. Untuk makluman hadirin hadirat, pejabat simpanan bagi pasukan UTP adalah Saudara Rahmat bin Abdul Halim, mengambil program perniagaan. Walaupun pendebat-pendebat nampak garam semasa dalam sesi ini, sebenarnya di belakang pentas mereka berlari-lari anak cubit-cubit usik-musik. Itu mesra mereka di belakang pentas. Dengan berakhirnya sesi dengan tadi, maka selesai sesi pendebatan kita pada pagi ini. Kita berikan tepukan gemuruh kepada kedua-dua adat menanam kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang tidak. Adat berniaga kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Adat bertanding, ada menang, ada yang tercundang. Untuk itu kita serah pada panel juri yang bijaksana untuk menentukan siapakah yang bakal bergelar juara. Baiklah, sekali lagi kita beri tepukan gemuruh kepada barisan Perdana Hakim. Kepada Yang Berhormat Menteri Jabatan Perpaduan, terima kasih Daun Kelani. Kepada Yang Berhormat Menteri dan Jabatan Perpaduan yang baik hati, semoga acara debat ditaja lagi pada tahun akan datang. Tepukan gemuruh juga kepada Universiti Teknologi Petronas. Dunia